Satu, dua, tiga produk. Semua produk ni bayar RM20 je untuk 7 bulan pertama. Okay guys, hari ni saya ada dekat Astrum Ampang. Customer ni baru je pasang 3 produk dengan saya. Yang pertama penapis air neon, yang kedua washer dryer, dan yang ketiga kita ada peti ais side by side. So kita tanya customer kita, Cik Zaid boleh tak share dengan kawan-kawan kita yang tengok video ni, kenapa Cik Zaid pilih untuk pasang 3 produk Huawei ni? Satu, harga dia berpatutan lah. Lagipun saya tengok kat online ni, kayaknya dia proceed cepat lah, cepat. Kita submit order, dia terus hantar barang lah, terus buat lah semua kan. Macam hari tu wife yang contact dengan saya kan, semua melalui online. Kita tak pernah jumpa before this kan. Jumpa saya daripada TikTok rasanya. Okay, daripada TikTok contact saya dekat WhatsApp, proses order semua kita uruskan daripada WhatsApp. Macam mana dia proses daripada start order sampailah pasang hari ni produk semua ni? Berjalan lancar lah. Senang lah, senang. Kayaknya order dia cepat, barang pun ada ready stock. So terus install lah. Lagi satu dia ada promotion. Yang Encik Zaid dapat 1, 2, 3 produk. Semua produk ni bayar RM20 je untuk 7 bulan pertama. Jadi memang sangat-sangat berbaloi lah kita kata kan. Okay, lepas dah dapat semua produk, dapat penapis air, washer dryer dengan peti ais ni, macam mana? First impression lah tengok produk ni depan mata. Peti ais ni lah, dia besar lah. Boleh buka 2 pintu kan. Kayaknya wife saya pun suka lah besar-besar ni kan. Boleh letak macam-macam lah. Stok sebulan pun lepas ni kan. Sebulan lepas. Washing machine ni dia sekali dengan dryer lah. Sebab saya duduk kondo, tak ada tempat sidai. So sekali kering lah, senang kan. Yang air confirm lah, senang, tak payah nak air selagi saya tak payah nak masak-masak kan. Nak masak air panas lah, air sejuk kan. Senang. Nak ambil air tertekan je kan. Alright, so thank you so much sekali lagi order Huawei daripada saya. In case ada apa-apa kerosakan ke apa ke sepanjang tempoh kontrak, jangan segan-segan terus contact saya. Kalau pukul 1 pagi rosak pun saya boleh layan. Kalau saya bangun lagi lah.